Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kawan-kawan semua. Bertemu kita lagi di channel Atuk Zack. Okey. Hari ni Atuk menebing lagi lah. Tanjung Harapan. Tanjung Gila. Okey. Tapi hari ni air besar lah ni. Surut pun sampai bawah. Surut paling rendah, pasang sampai atas kat sini. Sampai dekat ni. Oh, memang dalam hari ni. Tengok kesan air dekat atas kan. Memang sampai pokok atas, sampai benting atas. Kita cubalah tengok mana tahu ada hasil ya. Macam tu rasa tak lama ni, dalam 1 jam 1 jam setengah air dah laju. Okey, jom. Tu tak mau tunggu lama lah. Nanti masa pendek mancing, masa pendek. Okey, jom. Tu nak lancar. Okey. Macam biasa ya. Udang, batu buat sendiri. Okey, jom kita lancar. Air dah pasang ni. Itu gedung dah naik air dah. Cuma belum sampai sini lagi. Tunggu sikit lagi lah. Mungkin ada kot dia lalu. Ada makan ikan kecil. Lama lah makan umpan Atuk. Yang Atuk pakai umpun-umpun ni. Ini yang joran panjang pakai udang. Kita tengok yang mana kena dulu. Lama geng. Besar juga. Okey. Kita sambung lagi.
Kena. Yang nak geng, besar geng. Oh, rezeki atuk hari ni. Besar geng. Ada lagi bawah lagi. Dia makan tak lekat geng. Geng. Atuk dah sudah memancing lah. Air laju lah. Air besar hari ni. Hari ni air, kalau tak silap atuk lah, 15 ya. 15 hari bulan Melayu. Laju. Yang atuk mancing tu hari dapat tanda seekor dengan gelama 3 ekor tu, itu 1 hari bulan kalender Islam. Yang ini rasanya 15. 15 kalender Islam hari ni. Oh, air laju dah. Tak boleh mancing, sangkut. Tapi alhamdulillah lah. Oh, atuk strike gorgon tu. Bengkok pancing atuk tadi. Ha. Jenahak. Ni saiznya atuk dapat itu hari besar tu. Dia ada. Ha, mula-mula atuk mancing memang tak dapat kan. Gelama, dapat gelama mula-mula seekor. Ha, mula-mula atuk mancing tadi. Strike gelama atuk ingat dah tak dapat dah. Tengok air dah semakin laju kan. Tapi sebelum air ni berombak-ombak datang kan, dia makan strike atuk punya macam makan ikan kecil. Ha, atuk sentak tengok dia tekan. Ni dia hasil atuk hari ni. Oh, ini memang susah nak dapat ni, Tanjung Harapan ni. Memang tak dapat ini kategori gogon ni. Ha, tengok saiz dia. Besar geng. Ha, berlaut atuk malam ni. Oh, okey. Ha, tengok air lah laju. Atuk dah tak boleh mancing. Betul-betul laju lah. Tapi rezeki atuk tadi lah dapat seekor pun alhamdulillah. Okey. Sampai di sinilah atuk mancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kawan-kawan semua. Bye.